Sahabat guys, okay, very good evening. So video kali ni aku ada riding, kita head up north. So kali ni aku akan bawa members aku lagi dua. So kita ada 3 orang akan ride up north to Thailand, and kita akan berangkat time check pukul 12 malam. Kita akan meet up dulu dekat satu tempat, dan after that kita proceed go to JB. Let's go. Halo Mak. Aku ada brand, aku tak ada run. Aku ada low bang macam ada gun. Aku ada rival, aku ada enemy. Dia nak beef, aku bagi sekali ban. Aku ada hit, dia nak lagi. Korang nak skirt. Aku ada kiri, aku loka kepala overseas. Pukul aku gila macam aku Bruce Lee. Kalau bar aku baik, aku mandul. Aku selalu naik day, nanti ya sabol. Aku ada kick, gila-gila memang gol. Acara aku lain bukan internet troll. Okay dengar. Guys, dah pukul 12 meet up pukul 12, diorang tak disiplin. Macam mana ni? Okay, jom. Kita dah sampai dekat satu tempat ni, rahsia. Kita akan jumpa lagi 2 rider. Ni budak-budak lambat baru nak sampai. Time check pukul 12. 12 guys. Janji pukul 11.45. Pukul 12 baru sampai. 11.45 Apa dah? 11.45. Sini lah. Itu bagus. Kau 4 minit boleh lah. Boleh tak? Nak tolak? Assalamualaikum. Salam dulu. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belamor seperti bintang di malam, tapi tak pernah ku dengar cinta yang ku curang. Setiap senyuman memukau hatiku, tapi cintaku bagai angin tak kau rasakan. Bagaimana caranya untuk mencintaimu saat hatimu tak rela mengenal rasa? Ku berharap kau dapat rasakan betapa besar cintaku padamu. Oh sayang, ku mencoba tuh. Okay guys, so time check pukul 1.35. Kita dekat JB Shell. So basically kalau kita akan ride up north, especially Thailand, kita akan gerak malam lah. So kita akan sampai sana about tengah hari, tapi kita akan santai-santai ride lah. So jom kita bawa ride slow-slow. Cuaca pun baik, and semua tengah-tengah, ada yang tengah tukar duit, ada yang tengah beli kopi. So kita relax for 5 minutes, then after that we proceed down. Let's go. Hari garam dalam diri tak puas hati, hilang apa yang ku selalu mimpi. Buka mata segala belum pagi. Malam masih muda, asal kau duduk macam tak buat apa. Masih masa nak fikir tentang cinta. Ya aku sakit, aku miring sampai pagi tak balik. Oh no. Kita dekat, aku tak tahu RNR dekat mana. So kita nak take flight. Semua sudah rabak sebab semalam hujan all the way. So kita take nap 5 minutes.
Okay, Alhamdulillah kita dah sampai Bukit Kayu Hitam. So sekarang kita nak buat insurans. So kalau korang nak masuk Thailand, korang kena buat insurans compulsory and volunteer, and also korang punya own insurance. Jom kita masuk. Banyak stiker guys. Gua punya stiker dekat sini. Subscribe my channel.ใจมันละเมอไปอีกแล้ว ห้ามเท่าไรก็เอาไม่อยู่ก็ทั้งที่ฉันเองก็รู้ ที่จริงไม่ควรจะฝันไปไกล ใครจะมามองคนอย่างฉัน คนที่ไม่มีความมั่นใจ ไม่ได้เพียบพร้อมเหมือนอย่างใคร มีแค่ใจดวงนี้ให้เธอ เก็บใจเล็กๆที่มีให้อยู่ข้างในอ๋ออย่าไปคิดฝันเกินตัวให้เจ็บอีกเลย อยากบอกว่ารักต้องเก็บไว้ข้างใน เป็นความลับที่เก็บอยู่ในใจ ก็กลัวว่าถ้าเปิดเผยไป เธอจะเปลี่ยนไปเพราะฉัน อยากบอกว่ารักต้องเก็บไว้ข้างใน ได้แต่มองยามที่เราใกล้กัน ต้องห้ามตัวเองไม่ให้สั่นๆทุกครั้งที่เราพบกัน ต้องแกล้งไม่รัก เก็บใจเล็กๆที่มีให้อยู่ข้างใน Okay guys, kita dah buat immigration. Sekarang kita nak pergi motor. Hujan, kita ulat. Let's go. 3 hours later. Okay guys, Alhamdulillah kita dah settle kita punya immigration and also custom. So ni kita nak keluar daripada nak masuk Thailand. Keluar pula. Alright. So kalau korang datang sini, nanti korang tahulah, korang experience sendiri. Tak boleh video, tak boleh tunjuk. Oh, lu tahu ah? Guys, kita dah sampai Danong, Alhamdulillah. After 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 hours. Tapi kita bawa relax-relax. Okay, so member sempat tidur. Member sudah tempat tidur. Kita nak mandi dulu. Okay, kita check in dan kita mandi. Let's go. Okay.
Selalu makan tepi jalan je. Orang Malaysia yang makan gulai. Yes. Tapi yang tak masuk TikTok. Dulu ku berjalan tanpa arah, mencari cahaya yang entah di mana. Tiap langkah terasa hampa, cermin di depanku tak ku kenal wajahnya. Terombang-ambing di lautan tanya, siapa diriku, apa yang ku cari. Mencoba menjadi orang lain, hanya untuk merasa cukup. Tapi pagi ini, mentari menyapa, ada senyum baru di dalam dada. Bukan dari siapa, bukan dari kata-kata, hanya aku yang akhirnya memeluk diriku. Oh, hari ini terlalu indah untuk dilewatkan. Oh, semua beban terasa ringan, aku menari di awan. Dulu ku lari dari diriku, kini ku temukan jalan pulang. Ternyata diriku yang paling ku cari, kini ku genggam. Tak lagi takut pada bayangan sendiri, tak lagi peduli omongan tak berarti. Kini ku bernyanyi dengan nada yang ku pilih. Ini kisahku, ini jalanku sendiri. Mungkin butuh waktu, mungkin butuh jatuh, untuk sadar bahwa aku lebih dari cukup. Cukup untuk bahagia, cukup untuk dicintai oleh diriku sendiri, kini dan nanti. Oh, hari ini terlalu indah, oh, untuk dilewatkan. Oh, semua beban terasa ringan, aku menari di awan. Dulu ku lari dari diriku, kini ku temukan jalan pulang. Ternyata diriku yang paling ku cari, kini ku genggam. Okay, kita dah sampai one of the reservoir dekat Yala, dekat Danok. So korang kena cari ni spot lawa. Dia kalau air pasang lagi lawa, tapi manakan hujan tak banyak dekat sini, so air dia surut. Right, let's go next stop.
kemana, tapi dengan siapa? Siapa? Let's go. Ini kisah kita dua jiwa satu halah, luncur atas jalan, angin jadi irama. Setiap selai kau simpan rasa berharga, bukan tentang mana, tapi siapa bersama. Cerita tercipta dari detik yang kita rasa, memori terbina kekal sampai bila-bila. Langit gelap, tapi hati rasa cerah, sebab kau di belakang peluk tak nak lepas. Tak perlu rush, kita slow dan steady. Helmet berdua janji kekal ready. Lampu neon temani malam kita, rani tenang bukan ke puncak cita. Isi tangki dengan tawa dan harapan, biar dunia pandang kita tetap jalan. Tak kisah ribut atau hujan nak turun, asal kau ada semua jadi aman. Tak kira jauh mana kita pergi, janji kau di sisi, dunia rasa steady. Lagu engine nyanyi malam jadi saksi, kita berdua dalam dunia sendiri. Tak perlu harta, cukup tawa dan peluk, raini milik kita slow pun cukup. Bukan destinasi tapi semua memori yang kita cipta sepanjang hari ke hari. Lampu jalan malam vibe pun romantik, senyuman kau buat hati rasa klasik. Kita bukan kejar masa atau tren, tapi momen yang buat hidup jadi friend. Jalan, yeah. Kita ride bukan kemana, tapi dengan siapa. Let's go, let's go. Ini kisah kita dua jiwa satu halah, luncur atas jalan, angin jadi irama. Setiap selai kau simpan rasa berharga, bukan tentang mana, tapi siapa bersama. Cerita tercipta dari detik yang kita rasa, memori terbina kekal sampai bila-bila. Langit gelap, tapi hati rasa cerah, sebab kau di belakang peluk tak nak lepas. Tak perlu rush, kita slow dan steady. Helmet berdua janji kekal ready. Lampu neon temani malam kita, raini tenang bukan lo puncak kita. Isi tangki dengan tawa dan harapan, biar dunia pandang kita tetap jalan. Tak kisah ribut atau hujan nak turun, asal kau ada semua jadi aman. Tak kira jauh mana kita pergi, janji kau di sisi dunia rasa steady. Lagu engine nyanyi malam jadi saksi, kita berdua dalam dunia sendiri. Tak perlu harta, cukup tawa dan peluk, raini milik kita slow pun cukup. Bukan destinasi tapi semua memori yang kita cipta sepanjang hari ke hari. Lampu jalan malam, vibe pun romantik, senyuman kau buat hati rasa klasik. Kita bukan kejar masa atau tren, tapi momen yang buat hidup jadi friend. Jalan kosong tapi jiwa penuh cerita, kita rekam semua bukan untuk orang percaya. Kita tahu apa rasa, dua helmet seiring, dua hati satu engine, arah takkan kering. Tak payah cakap banyak, mana ada faham. Dalam ride ni kita enjoy malam. Dadan hujan turun tapi kita reda, pegang tangan kau hilang semua gundah. Bukan semua faham vibe kita ni macam mana, tapi siapa peduli asal kita bahagia. Kita bukan klise, kita real dan chill. Berani cerita bukan film atas reel, berdua atas jalan malam jadi saksi. Dunia sunyi pun rasa harmoni, tak kira jauh mana kita pergi, janji kau di sisi dunia rasa steady. Raini milik kita slow pun cukup, cerita yang kita bawa takkan cukup ditutup. Okay guys, sekarang kita dari kat Yala, kita nak pergi pasar malam. Tapi ni belum malam lah, di pasar siang. Actually dekat sini lagi banyak pasar malam dia, tapi kita datang awal sikit, so tak sempat. Kita akan jalan-jalan sekejap lah, dalam half an hour. Lepas tu kita akan bergerak pergi Betong. Let's go! ใจมันละเมอไปอีกแล้ว ห้ามเท่าไรก็เอาไม่อยู่ก็ทั้งที่ฉันเองก็รู้ ที่จริงไม่ควรจะฝันไปไกล ใครจะมามองคนอย่างฉัน คนที่ไม่มีความมั่นใจ ไม่ได้เพียงเพราะมันอย่างใคร มีแค่ใจดวงนี้ให้เธอ เก็บใจเล็กๆที่มีให้อยู่ข้างใน oh
อย่าไปคิดฝันเกินตัวให้เจ็บอีกเลย Air apa sedap cik? Air coconut. Kelapa. Kelapa. Ni apa? Longan. Ni longan. Alamyai. Ya, lamjai. Orang kapal panggil lamjai. Alamyai. Longan Thailand. Syam. Kau nak apa? Aku nak tu yang ni. Coconut. Ya, apa lu lah? Kelapa apa cik? Kelapa shake eh? Kelapa shake tu. Kapal blend lah. Blend. Blend. Tiga, kedua. Satu. Kau nak? Aku satu. Dua, tiga. Tadi tanya ni. Dalam cuma ambil sama. Tu Kelapa. tu pun satu. Ni satu. Boleh. Tu siapa? Boleh. Kau ni yang makan beg ni dia tak blend. Oh, ni tak ada. Tak blend. Kau ni yang hijau. Tiga lah. Jadi 4 yang nak Nisa. Mana? Cik, pasar malam ni buka pukul berapa? Pasal malam sini. Keluar tak ada dah. Oh, dah tak ada? Dia hot tadi. Oh, tadi. Pasar siang lah. Dia kata yang bang mari. Oh. Pada pagi pukul 8 je buka. Ada jual makan-makan lah. Ya, makan-makan tak ada. Ya, ada tanya dan ni baju-baju. Oh, sikit. yang makan-makan mana? Sini tak ada? Makan-makan sini tak ada. Dia kena pergi sana. Di nama tu, Tebok. Tebok. Ya. Tebok tupai. Okay, tak apalah. Kita dah singgah sini. Rezeki makcik ni. Kita beli ni coconut shake. Kita balik ni coconut shake. Yeah. Ni longan Thailand guys. Okay, berapa ya cik? Berapa bat? Bangit. Ya, 3 riyal 30 ke? Bat. 3 bat 30. 30 bat. Oh, 30 bat. Makcik buat. Blank 30 ke? Berapa? Total. Haning 20. 20. Ya. Jadi 90 10 ke? 120. 110. 110 baht. Ada 10 yang koin. Kalau tak selesai. Boleh tak? Bagi atik kan? Tak ada. Okey, Cik. Terima kasih. Okey. Jangan duk gerah nah. Ya. Bawa pelan-pelan. Okey, Cik. Terima kasih. Assalamualaikum. Mari bang. Cik. Luk Chin. Panggil apa? Luk Chin. Cimpura. Cimpura. Boleh lah. Ikan. Rasa-rasa, bawa rasa-rasa. Dah sampai kan? Kau satu. Makanan jalan. Abang abang ni balik. Tahu. Dalam kosong tak? Kosong lah. Takkan tak cheese. Buat dia. Try. On. On je. Sedap. Kau ada apa? Macam sate Madura Syut. Terima kasih. Bang mari Singapura ni. Satu. Bang. Bang pula. Ya kak. Ni Singapura ni. Singapura. Malaysia. Singapura. Ya okey bang. Singapura bang. Nak masuk Malaysia. Dia masuk Malaysia. Betul bang. Motor bang. Satu bang. Satu. Mari baik nak. Takut lah Malaysia banyak ke mari. Di Thailand banyak ke balik musuh capek ni. Di balik jalan besar juga derah kan. Takut lah. Ada derah lah. Yalah, insya-Allah pelan-pelan. InsyaAllah lah Allah tak laki kau. Allah lindung. Kita buat pelan-pelan. Dah semua dah tua-tua ni. Dia kecak bang. Tua dia. Tua dia. Macam kobot leko. Memang kebuk leko pun. Apa? Rasa. Rasa mana? Aroy? Aroy tak? Sudah. Aroy mak. Roy mak. Aroy mak. Ini atas. Kita perkena dia punya hotdog. Bismillah. Janji dia dah. Nice.
cheese pula tahu. Bukan tahu bergadil lah. Tahu bergedil. Arwah buat. Jap. Okay, kita perkenal dia punya leko bakar. Ni aku rasa kepok leko lah. Leko bakar. Semua dia besar lain. Sekejap. Oh, budak-budak ni. Oh, lapar. Arwah bro, arwah. Alright. Nice. Up. Kalau saya. Air coconut shake And ambil biji buat selasi. and buah selasih. Biji selasi. Biji selasih. Buat. Aroy. Cuma one thing sini kau nak beli makan duduk tepi jalan lah. Diorang tak ada tempat proper duduk. อยากบอกว่ารักต้องเก็บไว้ข้างใน เป็นความลับที่เก็บอยู่ในใจ ก็กลัวว่าถ้าเปิดเผยไป เธอจะเปลี่ยนไปเพราะฉัน อยากบอกว่ารักต้องเก็บไว้ข้างใน ได้แต่มองยามที่เราใกล้กัน ต้องห้ามตัวเองไม่ให้สั่นๆทุกครั้งที่เราพบกัน ต้องแกล้งไม่รัก เก็บใจเล็กๆที่มีให้อยู่ข้างใน โอ้
Okay, Alhamdulillah finally kita dah sampai Betong. Walaupun time check pukul 8, kita flight slow and we reach here. Heading to hotel. Let's go.ดูเหมือนเราแตกต่างดูเหมือนเราช่างห่างกันเหลือเกินในความต่างกันที่สองเราเผชิญมันกลับเติมเต็มหัวใจกันและกันเราไม่ต้องมองตามองฟ้าแล้วเข้าใจไม่สำคัญและไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดียวกันก็ทำให้ฉันรักเธอได้หมดใจ You are my love You're my everything เธอคือทุกสิ่งเธอคือความรักและเป็นความจริงที่ไม่เคยได้รับจากใคร You are my love You're my everything จะมีแต่เธอตลอดไปฟ้าสร้างเธอมาให้ห่วงใยไม่ขอมีใคร 'cause I love you ถึงแม้เราจะต่าง คือคนป่าไม่ใช่ทาสาน Level 1 Level 1 Level 1ฉันไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าได้1 ปีในกาญจนบุรีเจอคนป่าเลเวล 1เป็นมนุษย์ไม่ใช่ชิมแปนซีพวกเขาไม่ใช่คนป่าไม่ใช่ทาสานพวกเขาก็เติบโตในป่ามาอย่างยาวนานพวกเขาเป็นชาวพม่ามอญเข้ามาอยู่ในไทยพวกเขามีกองมีแบบจัดเต็มไม่กลัวสัตว์ใดๆพวกเขาก็ใช้ไม่นายพรานฉมวกออกหากินหนังสติ๊กของพวกเขาไม่ใช่ก้อนหินแต่เป็นก้อนดินพวกเขามี night vision กันทั้งนั้นสายตาเรากับเขานั้นมันคนละชั้นกันเขาคือคนป่าเขาคือคนป่าไม่ใช่ทาสานเขาคือคนป่าเขาคือคนป่าไม่ใช่ทาสาน Level 1 Level 1เขาคือคนป่าไม่ใช่ทาสาน Level 1 Level 1เขาคือคนป่าไม่ใช่ทาสาน แสงสุดท้ายดับลงราตรีคือช่วง prime time นักล่าเดินเท้าเปล่าไร้รองเท้าไร้ crime สัตว์ออกมาหากินพละกำลังเบาบางผมพ้นถูกสั่งห้ามใช้แสงจนมองไม่เห็นทางลงน้ำธารลึกไม่ให้เกิดกลืนน้ำมือแค่คลำหาปลาโดยไม่กลัวน้ำมือแต่ปุ๊บปล่อยฉมวกสังหารทันทีไม่มีคำบอกกลัวพวกเขาดำดิ่งอยู่ได้5 นาทีพวกเขามี night vision กันทั้งนั้นสายตาเรากับเขานั้นมันคนละชั้นกัน เขาคือคนป่าเขาคือคนป่าไม่ใช่ทาสานเขาคือคนป่าเขาคือคนป่าไม่ใช่ทาสาน Level 1 Level 1เขาคือคน
tanya nih, suka matcha atau suka kopi? Kalau pilih kopi, baik kau pilih ku di sini. Macam novel cinta, kisah Romeo dan Juliet. Dah kenyataannya, ku hanya sendiri menatap apa yang ada. Aku nak tanya nih, suka matcha atau suka kopi? Ya. Tadi tak ada orang. Kita kan membawa dia. Original. Sedap sah? Di cincau. Cincau. Okay, tapi dia macam plain. Tapi aku rasa belum gaul. Saya nak bom satu kan? Tu bom dalam dia apa? Telur? Kosong je, dia kembang. Kakak tiba. Berapa tahun training? Menari. Oi, kelapa. Style lah. Tak pernah nampak kelapa. Kelapa kat dalam Only in betong. Betong. Pancake. Roti pancake. Okay, nanti Ini sendok. Itu ada jual goreng-goreng sup. So kakak Suna lah. Ya, Kakak Suna. Kak Syuni. Kak Suni. Yang ni Suna. Itu Oh, ada. oh ni anak. Tak mari dia. Oh, Dia tak- jual aiskrim tu tapi dia Oh, dia jual aiskrim. Dia boring kan tu. banyak-banyak kerja. Nice. Hah? Payah nak beli juga. Banyak ke Cina. Oh, payah, ya, betul. Banyak ke Cina kan. Ya, orang Singapura tak nak datang Berapa betul. jam sampai 14 tak? main dengan motor ke? 40 baht boleh. Dengan kereta. Motor tak? Motor. Ambil peluang selam. Macam-macam ni. Tak tidur malam dia bagi kau punya. Itu dulu. Okay bang. Bismillah. Okay. Oh, dia punya pekat dia. Handsome. Okay. Okey dia yang tengah. Boleh. Okay, nice.
Baru nice. Rasa saya punya kopi. Jadi abang famous sikit lah. Abang bolehlah abang lah. Bagi padaใจมันละเมอไปอีกแล้ว ห้ามเท่าไรก็เอาไม่อยู่ก็ทั้งที่ฉันเองก็รู้ ที่จริงไม่ควรจะฝันไปไกล ใครจะมามองคนอย่างฉัน คนที่ไม่มีความมั่นใจ ไม่ได้เพียบพร้อมเหมือนอย่างใคร มีแค่ใจดวงนี้ให้เธอ เก็บใจเล็กๆที่มีให้อยู่ข้างในอ๋ออย่าไปคิดฝันเกินตัวให้เจ็บอีกเลย อยากบอกว่ารักต้องเก็บไว้ข้างใน เป็นความลับที่เก็บอยู่ในใจ ก็กลัวว่าถ้าเปิดเผยไป เธอจะเปลี่ยนไปเพราะฉัน อยากบอกว่ารักต้องเก็บไว้ข้างใน ได้แต่มองยามที่เราใกล้กัน ต้องห้ามตัวเองไม่ให้สั่นๆทุกครั้งที่เราพบกัน ต้องแกล้งไม่รัก เก็บใจเล็กๆที่มีให้อยู่ข้างในโอ้อย่าไปคิดฝันเกินตัวให้เจ็บอีกเลย อยากบอกว่ารักต้องเก็บไว้ข้างใน เป็นความลับที่เก็บอยู่ในใจ ก็กลัวว่าถ้าเปิดเผยไป เธอจะเปลี่ยนไปเพราะฉัน อยากบอกว่ารักต้องเก็บไว้ข้างใน ได้แต่มองยามที่เราใกล้กัน ต้องห้ามตัวเองไม่ให้สั่นๆทุกครั้งที่เราพบกัน ต้องแกล้งไม่รัก ทำใจมันไว้วันเมื่อเราอยู่ใกล้กันทำไมฉันต้องฝันเกินตัวทุกที เก็บเอาไว้ห้ามเอาไว้ท่องเอาไว้ว่าอย่าฝันเกินตัวเลยนะ ที่อยากให้รักกัน อยากเป็นคนสำคัญ แต่มันก็เป็นฝันเกินตัวเหลือเกิน อยากให้รู้ว่าแอบรักเธออยู่นะ ฉันทำได้ แค่ฝัน ดูเหมือนเราแตกต่าง ดูเหมือนเราช่างห่างกันเหลือเกิน ในความต่างกันที่สองเราเผชิญ มันกลับเติมเต็มหัวใจกันและกัน เราไม่ต้องมองตา มองฟ้าแล้วเข้าใจไม่สำคัญ และไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดียวกัน ก็ทำให้ฉันรักเธอได้หมดใจ Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat Pekalan Hulu punya immigration, ICQ. So kalau korang
timing salah pukul 12, pukul 1 korang akan nampak queue macam ni. Tapi kalau korang nak express lane, pandai-pandailah cari orang yang boleh buatkan. Okay, so goodbye Thailand. See you next time. สวัสดีครับ เรียกหนูว่าไอ้จ๊าบตรงนั้นมีแต่คนเท่ๆมีแต่คนเฟี้ยวๆมีแต่คนจับๆแล้วพี่จะยังไงดีครับถ้าหนูอยากจะเลี้ยงยีราฟเคยเลี้ยงมาแล้วมันไม่เท่อะไม่ใช่หนูมันไม่ใช่จ๊าบจ๊าบของแท้นี่แหละจ๊าบของแท้ไม่ใช่จ๊าบตัวปลอมหนูจ๊าบของแท้จ๊าบของแท้นี่แหละจ๊าบของแท้จ๊าบตัวจริงตัวมาจากของแม่จะไม่งุ้งงิ้งงอแงงอแงถ่ายรูปฟุ้งฟิ้งปุ้งกิ้งก้องแกงน่ารักดุกดิกปุ๊กปิ๊กต้องแกงกินจุ๊บกินจิ๊บจุ๊บจิ๊กจ้องแจงเอ็นดูหนูหน่อยถ้าก็หนูน่ารักถ้าเป็นภาษาเหนือก็ไอ้เต้าหน้าหาถ้ารักจริงๆก็ต้องลิงจักจ้าม้วนแท้ม้วนนี่มันม้วนแท้ครับจ๊าบจ๊าบของแท้จ๊าบตัวจริงต้องไม่ตอแตอ้าวจ๊าบจ๊าบของแท้ Yes no okay พอได้จะแม้จะให้หนูร้องให้หนูเต้นให้หนูเล่นอะไรก็ได้จะเรียกหนูน้องเรียกหนูพี่เรียกคนดีอย่างเงี้ยก็ได้หน้าหนูมันก็อาจจะมึนแต่ขอโทษทีหนูไม่หนุ่มแน่มากบางวันมันก็อาจจะซึมแต่อยากให้รู้ว่าหนูของแท้จ๊าบของแท้นี่แหละจ๊าบของแท้ไม่ใช่จ๊าบตัวปลอมหนูจ๊าบของแท้จ๊าบของแท้นี่แหละจ๊าบของแท้จ๊าบตัวจริงตัวมาจากของแม่จะไม่งุ้งงิ้งงอแงงอแงถ่ายรูปฟุ้งฟิ้งปุ้งกิ้งก้องแกงน่ารักดุกดิกปุ๊กปิ๊กต้อง Okay guys, kita dah habis settle custom dan immigration Malaysia Pekanbaru Hulu. Then after that kita pergi the nearest petrol station dekat Pekanbaru Hulu. Let's go. Okay. Asyikah kita termanggu di bawah pepohon itu ketika hujan melunturi danau yang terusah. Tidak pernah dibilang hari, hanyalah depan yang terasa.
Okay guys, alhamdulillah kita dah selamat sampai B point. So sekarang tengah cuci motor after quite long ride. Tapi kalau daripada Penggalan Hulu ke JB, dia tak lambat sangat lah, about 10 hours. So tapi kita relax right, about 12 hours lah. Tapi kalau daripada Danok, it take about 14 to 15 hours, extra 3 hours, sebab korang nak kena jalan dekat Penang, all that lah. So tiring ride but fun ride. How was the ride? Outstanding bro. Semua masalah hilang di tengah jalan man. Besok dah start balik lah. Okay, berguna bawa members. Kita tengok aku punya barang. Dia all the way ride, bag dia tak ada, tangan kosong. Itulah. Member tak dapat main corner. Yuk, salahkan aku ni. Dia offer, kita ambil lah. Okay, kau tahu berapa berat bag dia ni. Ni bag aku guys. Thank you so much. How was the ride, Kim? Fun bro. Weather pun bagus. Abang tinggalkan 2 orang tu. Macam mau return apa? Ya? Of course lah, kalau boleh lah Syul. Lan, nak return? Main 100 corner? Tak habis? Tadi aku 150 corner. Safety bike no, you half corner only. Tak, safety bike tak boleh dangerouskan diri. Tapi kau kan nak cakap, kalau korang belum main corner malam. Kalau korang rasa korang level kita, main corner malam. Okay, siang hari tak challenging pasal kau nampak road malam. Side siapa tengah hari kan, petang-petang normal lah normal. Kita Valentino Rossi pun boleh buat. Kita abnormal lah malam Kita malam masih main tak nampak terus je. Nampak durian je. Durian kiri kanan. Okay guys, thank you so much. So I go with Hakim and Hazlan for the ride, and hopefully we can go again or we go to another place. Alright. Okay guys, so this is the last stop. Kita pump minyak dekat so called B point lah. And after this we are done with our trip to Betong. So thank you so much two of my friend yang engage aku untuk for their trips and guide them along the way for the route and the places there. And yeah, it was a fun ride because kita very chill, relax. Kalau penat kita stop, yang nak kencing, yang sakit gigi, yang apa-apa semua, kita akan stop at any point of time. Okay, and the weather was good. Cuma yang time kita pergi ada hujan. Balik pun tadi ada hujan lah, tapi tak so much. Yeah, but anything but overall alhamdulillah we are safe and sound. My Fazer, Busa and also FGR. Okay, so thank you so much for watching, and inshallah see you. Hope you all enjoy the video and see you in the next video. Assalamualaikum.